Assalamualaikum. Okey, berjumpa kita lagi dengan channel aku, channel baru. Baru belajar. Okey, hari ni kita tak ada apa pun nak borak sebenarnya, sebab aku nak try aku punya DJI ni, kamera ni. Aku setting dengan open face. So, aku lekat je dekat visor. Lepas tu dia punya mic aku letak je kat belakang dia. So aku tak tahu dia punya kualiti bunyi tu macam mana. Aku cuba test dulu bawa laju, aku nak dengar angin dia macam mana. Lepas tu aku nak bercakap, aku pun nak dengar dia punya, aku punya suara macam mana. Sebab hari tu kuat sangat tu aku setting. Aku tak tahu macam mana nak setting. So aku buka YouTube, aku tengok review orang yang guna mic wireless ni. Jalan ni ketul-ketul macam ni. Tak suka betul lah line kuning-kuning tebal-tebal ni. Ni pakai open face. Angin mungkin kuat sikit lah. Tapi aku try je. Tak tahu kuat ke tak kuat, sebab aku baru je tampal. Lepas tu aku terus bawa motor. Kita try je. Mic ni pun aku pakai strap. Nampak? Tu. Okay, aku tengok ni. Nampak mic kat belakang aku, betul-betul dekat mulut aku. So aku tengok dekat aku punya phone. Aku nak tengok dia punya angle. Aku rasa angle okey, cantik. Nampak? Jadi kanan. Kalau aku buka visor sikit, dia jadi macam ni. Ni angin masuk sedap lah visor macam ni. Okey, ni kalau aku tutup penuh. Tutup penuh dia jadi macam ni. Harap setting ni sedap lah kalau nak jalan dekat-dekat kan. Tak payah nak pakai, tak perlu aku nak pakai full face, panas. Mana tahu aku dah boleh pakai open face. Setting macam ni senang. So pemandangan pun dia tak ganggu sangat sebenarnya. Sebab benda ni dekat bawah kan, dekat mulut kita. So mata aku fokus kat depan. So dekat kamera dia tak ganggu lah. So aku rasa angle cun. Cantik tak? Kau rasa cantik ke tak? Nampak kan? Jalan ni gelap ni, tapi alhamdulillah gambar terang juga. Aku rasa kita jalan sekejap kita try masuk KL. Baru lepas berhenti hujan ni, Jalan pun agak basah agak ni. Nak try punya pasal tersesah je. Nanti kita speed, kita tengok. Tak adalah speed laju pun, sebab jalan pun jalan basah kan. So aku nak tengok dia punya suara macam mana. Aku cakap biasa ni, aku tak bisik dan aku tak menjerit. Aku cakap macam biasa je. Setting, mana tahu ada yang kat belah sana tak ada full face, tapi nak letak kamera. Korang boleh je lah tiru style aku. Ni style lama kan ni. Aku pun YouTube je. Aku search kat YouTube je. Diorang buat open face pakai tape je pun dekat visor ni, nampak ni. Kita try speed, nak tengok angin dia macam mana. Dalam basah, tak boleh nak speed sangat. Alamak, ada air lagi lah. Aku lap kejap. Okay, harap clear. Ada bunyi ni, ada bunyi aku punya tali hoodie ni. Dia bunyi dekat helmet. Tak, kau masuk je dalam.
Sing. Kita nak tengok kita kalau pakai open face, macam mana dia punya sound. Suara aku dengan angin dekat luar. Jalan jam. Okey. Bulatan bawah dekat Lok U tu, bulatan Pudu tu dah tak boleh, dah tak ada dah bulatan tu. So kalau daripada Ceras nak pergi ke LCC, aku memang selalu U-turn kat sini. Sebab selalu ikut bulatan tu dekat sikit. Ni dah tak ada dah bulatan tu. Dia terus je. Aku rasa confident lah dengan ni apa pelekat ni. Okey je pelekat ni. Nampak kat Superbike pun boleh tampal, diorang bawa lagi laju. Okey je. Takkan kita ni yang motor kecil ni tak okey kan, dia lekat kan. Tawakal je, kalau jatuh nak macam mana. Alright. Aku kena tengok phone aku. Aku nak kena wish, ada kereta, ada motor, ada orang jalan. Nak kena tengok phone aku. So aku nak tengok dia punya angle, kedudukan dia macam mana. So senang aku nak setting next time. So aku dah tahu dah dia punya angle tu kat mana. Okey, mana yang cantik. Perak sikit kan baru dapat kamera kan. Sebelum ni pakai GoPro 360. Selalu aku letak kat sini. Aku letak kat sini GoPro aku. Ni aku letak kat sini. Kiri kanan ada. Aku tampal je tape ni dekat ni apa, tank minyak brake ni. Ada juga yang komen, tampal ni tahan tak? Tahan. Laju macam ni pun tahan, dia tak goyang pun. Lepas tu aku pakai Motor Wolf ni. Satu aku pakai Motor Wolf ni, aku tegakkan macam ni. So ada 3 setting lah untuk kalau dekat kamera 360 aku, GoPro 360 aku ada 3 setting. 1, 2, 3. Tengok walaupun hujan. Tengok awan cantik kan? Jalan pun basah lagi. Kita try speed sikit, try tunduk. Lompat motor ni. Tu dia, kereta banyak lah. Kat sini gelap. Kat sini memang tak ada lampu jalan. So korang boleh tengok kualiti video pada waktu malam. Memang tak ada lampu jalan langsung.
gelap. Tak apa ada orang ni kat town kan. Patutnya ada lampu jalan lah kan. Gelap gelita lah. Ada sikit je. Tu pun macam nampak tak nampak je. Aduh ai. Kalau Endo cakap macet banget ni. Tapi aku tengok review orang Indonesia, kalau dia tengok jalan raya Malaysia ni, dia orang respect tau. Sebab tak ada bunyi horn. Walaupun macet, tapi dia orang ikut peraturan, tak ada ke kiri, tak ada ke kanan. Okey lah. Adalah segelintir dua tu. Alamak, abang Grab ni slownya abang. Abang tengah apa ni, jalan-jalan cari apa, cari rumah sewa ke apa. Laju sikit bang. Ui, dia macam dengar tu cakap aku. Aku rasa dia dengar. Open face tu, lepas aku cakap takut dia dengar. Gelap ah. Dia ada lampu jalan tapi macam gelap kan. Tapi aku tengok kat phone ni terang pula. Kenyang alhamdulillah. Sendawa aku. Ini kalau aku bernafas mendengar ni aku rasa ni. Betul-betul kat mulut aku dengan hidung aku ni, mic ni. Hantar korang, aku cuba je. Bagi aku best lah. Setting ni best. So kalau ride dekat-dekat ke kan, boleh lah pakai open face. Tak payah nak pakai full face. Full face ni masuk highway, kalau laju, sedap. Kepala kau terletak je bila kau ride jauh. Nanti bila kau speed kan. So kalau kau pakai open face, kau punya tengkuk, belakang tengkuk ni dia akan lenguh tau. Ya, kita balik macam sengal-sengal bahu kan, lenguh kan, sebab kita tahan angin dekat open face tu. Tapi aku pakai full face hari tu, sedap siut. Tak ada lenguh, tak ada apa. Cuma sebab aku tak biasa, so dia dekat-dekat dia macam lemas sikit. Tapi kena biasakan diri lah. Ride 2-3 kali okey je. Hujan teruk lah. Aku sebenarnya nak pergi kat sini jemput orang rumah. So korang layan je lah kan. Jalan KL Jumaat malam Sabtu. Awek. Amoy, saya jalan dulu. Tengok kat sini jam. Selalu pukul 10 memang jam kat sini. Tutup dulu phone ni lah Tutup je. Saya setting dah cun. So tak payah setting dah. Tutup je phone tu dah okey dah. Ni kalau slow ni aku bawa macam ni lah suara aku. Tapi slow okey. So slow, angin tak ada kan, tak kuat kan. So bila aku cakap, reset jatuh ke apa.
Bila aku bercakap, dia clear lah. Cuma aku tak tahu setting tu masa tengah laju. Angin kuat kan. Aku tak jumpa lagi setting tu. Okay, sampai. Right, kejap lagi kita sambung balik. Okay, KLCC. Okay. Jom kita balik. Dah puas kan usaha KLCC? Tak kenapa berhenti dah. Abang Esmek V2 buat apa tu? Melompat tu. Ui, jam. Aduh, jatuh lah abang ni. Nasi bungkus. Kesian dia. Bukan rezeki dia lah tu. Dah lah licin. Hujan. Lepas hujan. Teruk lah jalan tu Razak ni. Punya jalan nampak. Aduh.
Nampak ni dah bulatan yang aku cakap tu. Kalau kau daripada kuatnya. Kalau korang daripada Ceras nak pergi Jalan Terazak, dah tak ada bulatan tu. Ni ada orang terus je. Diorang buat jalan. So diorang besarkan jalan ni. Kalau daripada Jalan Terazak ni, terus je pergi Sungai Besi ke bawah. Kalau nak pergi Ceras boleh lah kalau nak balik ni. Tapi kalau daripada Ceras nak masuk ke LCC, tak ada jalan. Korang kena terus naik flyover atas ni, pergi kat bulatan dekat traffic light Pudu tu, besar sikit. Tut tepi sikit. Okay, clear lah suara aku lajukan sikit. 100. Tak dengar suara clear ke tak? Habis lagi makan diorang ni. Makan. Okay gang, kita jumpa next video. Korang jangan lupa support aku. Okay, bye bye.